Ini adalah Toyota GT86 tahun 2021. Ini adalah variant limited edition yang mana kereta ni sememangnya adalah kereta yang sama dengan Subaru BRZ. Tetapi ini kerjasama pertama untuk menghasilkan sport car daripada kolaborasi antara Subaru dan juga Toyota. So tidak hairanlah kereta ni menggunakan enjin Subaru. Kerana Subaru tidak pandai sangat untuk membuat enjin berkuasa tanpa turbo. So diserahkan teknologi ni pada Toyota. Toyota menghasilkan enjin direct forward injection yang menghasilkan lebih kurang 200 horsepower dan 210 Nm torque. Digabungkan dengan 6-speed manual sungguh mantap dan sporty. Lagi-lagi kereta ni datangkan dengan warna macam ni. Kereta ni pun kita dah ready stock. Berminat boleh wasabi saya di 0177145604. Pastikan anda beli dan anda pakai. Pasti handsome, auto handsome. Berminat WhatsApp cepat-cepat. Ingat Recon, ingat Nabil.